Kat sini ada makanan ala carte juga. So kalau korang tak nak makan buffet, ni ada Samurai Signature Ramen. Okay, yang ni kita dapat daging, ada ayam, ada telur and ada seaweed. Sekali dengan dia punya ramen. Jom kita rasa dengan daging dia. Daging dia lihat sikit sebab dia kering. Tapi ramen dia sedap. Ni sup dia. Sup dia rasa clean je, tapi rasa macam sup ayam sikit. Yang ni Saikoro Wagyu Fried Rice. Ni pun ala carte juga. Korang boleh add on. Baik juga portion daging dia bagi. Tengok tu. Daging dia sangat juicy guys. Tengok tu. And dia punya fried rice pun cukup rasa. Memang sedap gila makan. Walaupun portion nampak kecil je kan. Tapi puaslah makan. Ini dia punya air sparkling. Ada Sakura, ada Samurai Sparkling and ada Nobunaga. Jom kita rasa yang ni. Sedap, rasa macam cherry. Yang ni pula Samurai. Ni macam lemonade, so dia macam masam-masam tapi refreshing. Yang ni Nobunaga. Dia campur bubble gum dengan lemonade. Menarik weh.